Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik, saya akan buat satu video panduan bagi guru kelas, bagaimana nak mewujudkan satu classroom dan seterusnya memasukkan guru-guru subjek bagi memudahkan penghantaran assignment kepada murid seminggu, sekali dalam seminggu. Okay, seperti yang disarankan lah. So saya akan tunjukkan langkah demi langkah. Saya buat seringkas yang boleh, insyaAllah. Okay, so kita tengok lah. Okay, baik. So langkah yang pertama, kita masuk dalam akaun Google kita. Okay, pastikan cikgu tahulah ID delima cikgu. Ini langkah ni untuk guru kelas. Okay, so I agree, click here to login. Continue. Allow. Okay, bila masuk di sini, kita macam biasalah, kita masuk pada classroom. Okay, kemudian di sini kita dah masuklah di dalam kita punya classroom kita. So kita akan tambah satu kelas kita yang baru. Nama kelas kita lah dan kita pastikan kita letak 2024 lah. Kalau yang sebelum-sebelum ni, kalau katalah kita nak sorokkan, boleh, tak ada masalah. Kata macam ni kan, tahun 2021 punya. So tekan pada sini tanda 3 titik ni sebelah kanan ni, kita tekan ni archive. So dia akan archive. So dia akan sorokkan daripada depan ni. Kalau dah terlalu banyak sangat lah, so kita boleh simpan. Dan dia tak hilang, dia ada sebelah sini. Kalau kita cari archive, sini archive class, dia akan keluar lah balik. Semua ni yang saya dah pernah sorokkan. Okay, so kita balik tadi. Okay, so sekarang ni kita nak wujudkan satu classroom yang baru. So kelas baru, so yang ni lah, tekan tambah create or join a class. Okay, create a class. So kita tulislah nama kelas kita. Katalah dua Pak Intelek. Katalah Pak Intelek Pak Intelek 2024. Okay. So ni terpulang lah nak isi ke tidak, section, subject, room semua. Okay, so saya buat simple lah, nanti kalau cikgu nak tambah lah. Okay, tekan create. Okay, so dah masuk lah So ini paparan depan kelas 4 Intelek 2024. Okay, kalau nak tambah, nak tukar-tukar ni pun boleh, sekali lah, ikut pada kekreatifan cikgu lah nak buat macam mana. Okay, so kalau nak tukar-tukar semua ni, tekan customize lah. So kita boleh tukar macam-macam. Okay, saya buat yang penting dulu lah yang penting dulu. Okay, so ini kelas code untuk kelas ni. Kalau nak besarkan, tekan sini. So boleh screenshot ke, copy ke, semua bagi pada ini bagi pada murid. Kelas code ni untuk bagi pada murid. Untuk guru subjek, okay, kita jangan bagi kelas code ni. Sebab kalau dia masuk guna kelas code ni, dia akan jadi student, dia jadi murid. Bila jadi murid, dia tak boleh bagi assignment. So guru subjek kita kena masukkan sebagai guru juga di dalam ni. So macam mana kita nak masukkan guru subjek sebagai guru bagi kelas kita supaya dia boleh bagi assignment. Okay, so kita pergi tengok bahagian atas ni. So sini stream, yang depan ni lah. So ini classwork kita buat nak bagi assignment lah. Macam saya, paparan saya boleh bagi assignment lah. Okay, kita tengok pada people. Okay, kalau tengok bahagian people sini, kita ada dua bahagian besar, teachers dengan students. So student ni nanti murid yang masuk kelas code tu, join pada melalui kelas code, dia akan masuk senarai kat sini. Student banyak-banyak semua. Okay, untuk teacher ni, itu yang saya cakap tadi, kita kena masukkan guru subjek di sini.
Jangan masukkan di sebelah sini student. Kalau masuk student, dia tak boleh bagi assignment. So, kalau nak bagi assignment, kita kena letak di bahagian teacher. So, teacher, okey, guru kelas kena buat yang mana? Yang ini. Nak masukkan teacher tu, kena invite teacher. Ingat untuk guru subjek, guru kelas kalau nak masukkan guru subjek dalam kelas dia, kena invite teacher, bukannya kelas code. Okey, so tekan pada sini ni atas ni. Invite teachers. Tekan situ. Okey. Macam saya dah keluar senarai ni, senanglah kita boleh ni. Tetapi kalau cikgu tak ingat, tak pasti betul ke tidak ni semua. Okey, saya ada bagi senarai. Senarai. Saya akan bagi dekat dalam official. Ni, senarai ID Delima Guru SKTPJ. So, klik situ nanti. Kita akan keluarlah senarai nama. Ni, Amir, apa kod dia. Amrishah, ni semua. Okay, katalah saya ambil Cikgu Amri lah. Cikgu Amri sebagai guru subjek kelas 4 intelek tadi. Saya ambil sini. Dia punya email Delima dia. So, saya copy. Okay, Cikgu Amri Okay, saya letak kat sini. Okay, dapat tak? Dah ni kan? Okay. Katalah cikgu lain lagi. Ambil je. Kata Cikgu Azian. Okay, sini. Saya ambil, saya copy. Saya paste kat sini. Paste. Okay, seorang ni saya tambah. Contoh Cikgu Chen katakan. Okay, sini. Okay, saya copy. Klik kanan mouse, copy. Saya pergi balik pada tadi tu, invite teacher tadi. Sini saya klik kanan mouse, paste. Okay, so dah ada 3 cikgu. So, saya invite. Saya invite. Okay. Okay, nampak tak? Dia jadi warna kelabu. Macam nama saya ni, guru yang pertama ni, dia dah terang. Yang ni warna kelabu. Kenapa jadi kelabu? Selagi cikgu ni tak accepted apa dia punya invitation ni, melalui email ataupun notification apa-apa saja tu dalam Google Classroom dia akan keluar notification. Selagi cikgu tu tak accept, selagi tu dia tak jadi teacher lah. So cikgu tu kena accept melalui email ataupun notification dalam apps Google Classroom. Kadang-kadang bila dia buka muka depan dia nanti, dalam classroom depan tu nanti, dia akan keluar accept join ataupun tidak. Okay, baik. Okay, so ini langkah pertama lah, guru kelas kena invite dulu teachers supaya dia jadi guru di sini. Okay, so katalah semua cikgu-cikgu ni semua dah berjaya masuk ni. Dan student ingat student tadi tu kita kena bagi kelas kod yang ini. Ni kelas kod ni. Cikgu boleh besar kat sini. Okay, copy ni. Hantarlah dekat sarana, suruh murid masuk ramai-ramai situ. Okay, so bila dah berjaya situ, okay, cikgu-cikgu pun dah penuh. Okay, jadi setiap minggu cikgu-cikgu ni kena bagilah satu assignment pada murid. Okay, saya akan tunjukkan terus bagaimana nak buat assignment pada murid. Sebenarnya cikgu-cikgu dah mahir, tapi saya ulanglah semula. Alang-alang kan, saya tambah sikit dalam video ni terus. Okay, so, kita tekan pada di mana kita nak buat assignment. Katalah saya sebagai guru kelas, guru subjek saya guru subjek. Okay, so saya pergi pada classwork. Stream. Tengok belah atas ni, classwork. Okay, nampak tak perkataan create ni? Okay, so create, saya tekan create assignment. Terulang lah, nak assignment boleh, quiz assignment boleh, question boleh, material ke apa ke, terpulang. Tapi pada saya buat assignment lah. Saya buat assignment lah okay, saya buat assignment. Okay, tak kisahlah apa tajuk. Contohnya pantulan cahaya. Sains lah, buat subjek tu sains. Dalam kurungan pantulan cahaya. Okay, arahan kita bagilah situ. Sila lihat video
panduan dan jawab soalan di bawah. Okey. So video mungkin cikgu boleh pakai YouTube sini, boleh attachkan YouTube link dia. Okey, untuk soalan terpulanglah kalau cikgu mahir guna Kahoot lah. Kalau saya pakai tu je, Google Form. Google Form je sudah cukup dah. Soalan objektif. Dan kemudian kita boleh juga melalui Google Form tu kita boleh buat soalan subjektif pun boleh. Okay, multiple choice pun boleh, macam-macam boleh. Terpulang ikut kreatifan cikgu lah, terpulang lah. Okay, alright. So saya buat contoh ni lah So sains pantulan cahaya, sila lihat video. Katalah saya nak attach ke YouTube. Saya tekan YouTube bawah ni. Sains tahun 4 pantulan cahaya. So kita search, dia akan bagi cadangan. So ni contoh. So saya ambil ni lah, Cikgu Zul. Untuk sains, dia memang famous lah Cikgu Zul ni. Saya tekan. Alright. Kita boleh tekan add video, add question. Add video. Dia masuk sini. So soalan kita nak masukkan kita nak masukkan soalan soalan jap. Soalan. Saya tengok jap. Sini. So soalan kita boleh sini lah, tekan create ni. Create. Katalah kita nak Google Form boleh, nak drawing pun boleh. Drawing ni Paint lah, macam Microsoft Paint. Kalau form ni soalan objektif boleh buat semua lah. Slide lah. Dokumen lah untuk isi tempat kosong dan sebagainya. So macam saya buat ni lah. Saya buat form lah katalah form. So yang ini kosong, kita kena edit dia tak boleh macam ni. So kita kena kita masuk dalam, kita terus buat. Tukar tajuk dia pantulan cahaya. Ni tak payah pun tak apa, terus buat soalan pun tak apa. Tak payah pening-pening. Kalau kata cikgu kreatif nak tambah lagi macam-macam boleh. Kita boleh edit semua, customize semualah. So kalau kata saya faham tu masa kita terhad kan. So kita terus buat soalan. So type je soalan situ. Untitled question, kita type soalan. Berikan maksud contoh lah contoh. Berikan maksud pantulan cahaya. So yang ini kalau kita nak masuk gambar. Kalau tak nak masuk gambar, biar je lah. So ini kalau ni bentuk soalan ni, kan bentuk soalan multiple choice ke ataupun nak buat short answer ke, makna soalan pendek. Checkbox ni pilihan, maknanya ada banyak jawapan pilihan. Kalau multiple choice ni satu pilihan macam A, B, C, D, A ke, B ke, C atau D. Kalau checkbox ni boleh banyak jawapan. Drop down ni boleh pilih-pilih. So saya biasa pakai ni lah, multiple choice lah. Saya tunjuk multiple choice lah. Terpulang boleh cikgu nak pakai mana berikan maksud pantulan cahaya. Katalah pantulan cahaya. Katalah contoh ini kata A. Jawapan A. Cikgu buatlah jawapan nanti So A ke A yang ini saya buat contoh lah dulu kan tak nak bagi fakta salah kan bahaya pula kan. A, B, C, D.
Cikgu jangan buat ABCD cikgu buat jawapan lah maknanya. Maksud betulan cahaya. Okey, katakan cahaya ni, pembiasan cahaya yang salah ke apa, satu yang betul. So, katalah jawapan dia ni, mana kita nak buat jawapan dia. Okey, jawapan dia kita akan tanda pada mana jawapan ni? Okay, tak apa. Kita ni dulu. Kata required ni penting lah. Dia kena jawab. Okay, required Okay. Katakan, okay. Alright. Okay, so saya tambah soalan. Kata ni soalan pertama. Soalan kedua. Okay, so kita boleh tambahlah banyak mana kita nak. Okay, ni sebagai contoh sajalah. Kalau cikgu-cikgu lagi kreatif kan, so buatlah macam mana bentuk soalan. Ni saya buat contoh sajalah. Okay. Sedap. Mana nak buat jawapan dah. Okay, jangan. Okay, kita kena tengok balik ni. Okay. So ni contoh lah ni contoh lah. So nanti cikgu explore lah. Saya tahu cikgu lagi expert tu sebenarnya. Okay. Okay, so ni soalan kedua. So cikgu boleh buat lah, teruskan lah. Cikgu teruskan sehingga ke soalan yang ke-4. Okay, katalah soalan kedua ni kita tak nak buat multiple choice. Kita nak buat short answer. Okay, type lah sini arahan dia. Terangkan dengan lengkap maksud pantulan cahaya. Betul lah pantulan cahaya. So ni short answer. So dia kena murid kena isi lah. So kita kali quiet kalau tidak dia tak akan dia tak jawab pun boleh lepas. So kita tekan required lah. So dia akan tambah asterisk tu. Okay. Alright. So ni dua contoh dah. So terpulang pada cikgu nak buat macam mana nanti. Okay. So bila kita tengok balik yang tadi tu, nanti nama dia akan bertukar automatik. Cikgu tak payah save pun tak apa, jangan risau. Ni tukar pantulan cahaya. Okay. Bila tukar yang ni dia akan tukar. Sepatutnya ditukar lah. Okay. Okay. Alright, katalah dah siap kata dah siap soalan. Okay, katalah dah siap soalan. Okay, kita nak bagi pada murid dah ni. Kita nak assign pada murid. Okay, okay, for kelas 4 intelek, pastikan nama kelas tu betul Katalah dah banyak besok, pening nanti. Okay, so 4 intelek, pastikan kelas betul. Pada semua student. Due date. Okay, ni yang biasa saya buat pada dalam ERPH sebenarnya. Okay, due date. Kalau nak buat due date, biasa kita bagilah macam terpulang lah, cikgu nak buat ujung minggu saja ke kan. Okay, katalah saya nak buat minggu ni terpulang pada cikgu. Saya tak nak tekankanlah bila berapa lama. Katalah saya dah buat tarikh tamat pada hari Ahad. Ahad. Ini masa 11.59 tengah malam. Okay. So yang ni kalau nak tutupkan penghantaran selepas due date, tekan sini. Tapi macam kesian pula kan. Biasa budak kadang dalam minit boleh hantar. Tak apalah, tak payahlah buat ni, biar kosong. So topik ni, kalau kata kita ada buat topik, kalau tak ada, kita biar je lah, hantar je lah. Okay. Okay, ini grade. Kalau katalah kita nak buat grading 100 markah ke berapa ke, nak bagi markah, ikutlah pada cikgu nak buat macam mana. Macam saya buat ungraded je.
Okey, ni nak ikut buat 100 boleh, nak tu pun boleh, mana-mana je. Okey. 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 So, okey. So dari sini kita boleh assign lah. Kita terus assign pada murid. Okey. Alright. So kalau kita dah siap, so pastikan kita betul tajuk semua kita dah ni. So kita tekan assign. Okey. So kita dah hantar pada ni. So stream dia akan keluar lah. Okey, yang ni contohnya. Contohnya macam ni. Dia akan keluar dekat bahagian depan ni. Siapa cikgu dia, apa tajuk, subjek apa, subjek tajuk apa. Okey. So murid dia akan nampak benda ni. So murid dia akan buat, dia klik sini boleh, dia pergi classwork, dia boleh buat juga macam ni. Dia akan nampak benda ni. Okey. Jadi saya rasa setakat itu sajalah. So kalau ada sebarang masalah boleh tanya terus saya kat sekolah lah, ataupun cikgu boleh mesej saya. Okey. Okey, saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.